Sememangnya terdapat kaedah lain yang digunakan oleh peniaga untuk menarik pelanggan membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya, anda perhatikan apel merah kadang-kadang sangat berkilat, menyerupai kaca, tetapi apel ini tidak semula jadi, sebaliknya disalut dengan bahan lilin buatan. Dan pelilinan ini bukan hanya untuk apel, malah untuk banyak sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Sesetengah peniaga menambah pewarna pada apel sebelum menyalutnya dengan lilin, jadi pewarna dan lilin menyembunyikan kecacatan apel yang mungkin rosak di dalam, menjadikannya berkilat, cantik dan menarik. Jika anda mahu mengesan bahan lilin, anda perlu mengikis kulit apel dengan mata pisau, dan anda akan dapati bahawa anda telah menanggalkan satu lapisan lilin yang akan sangat ketara. Atau dengan kuku anda, contohnya, anda boleh memastikan kewujudan lilin pada kulit. Atau menggunakan pisau kecil. Soalannya, bagaimana saya boleh menanggalkan lapisan lilin daripada buah? Air suam mungkin tidak mencukupi sendirian untuk menanggalkan lilin. Tetapi jika anda merendam sekeping kain dalam cuka putih dan sapukan pada kulit dengan baik, anda boleh menyingkirkan lilin. Sesetengah orang mengupas buah dan menyingkirkan kulit sepenuhnya, tetapi ramai yang suka kerenyahan kulit apel ketika menggigitnya. Dr. Muhammad Faid, seorang pakar pemakanan Maghribi, berkata memandangkan sukar untuk mengetahui bahan lilin yang digunakan sama ada ia berbahaya atau tidak. Ia boleh ditanggalkan dengan meletakkan buah dalam air panas pada suhu 40 hingga 45 darjah selama 2 hingga 3 minit. Kemudian basuh dan gosok dengan baik dan lapisan ini ditanggalkan. Dan dia berkata walaupun anda membasuh buah dengan baik 3 hingga 4 kali, mungkin masih ada kesan bahaya, dan anda boleh mengupasnya. Saya telah membuat episod penuh tentang topik ini, anda boleh menontonnya di saluran